Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kesan maksiat kepada diri kita yang kedua adalah hirman rizq, yakni terhalangnya seseorang daripada rezeki. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita bercakap tentang rezeki, ia tidak terbatas pada makna harta semata-mata. Ia boleh tergolong dalam nikmat yang paling besar, yakni rezeki iman. Demikian juga rezeki kesihatan, rezeki hubungan yang baik dengan manusia, dan pelbagai lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul A'raf ayat yang ke-96, "Wala anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Sekiranya penduduk negeri-negeri itu, penduduk negeri-negeri beriman dan juga bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkatan daripada langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, yakni mereka bermaksiat kepada Allah, maka kami seksa mereka disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Nabi SAW juga bersabda dalam sebuah hadis yang hasan li ghairihi, dan diriwayatkan dalam Al-Musnad karya Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, di mana Nabi SAW mengatakan, "Innal 'abd la yuhramu rizqa bidzanbi yusibu." Sesungguhnya benar-benar seseorang tersebut terhalang daripada rezekinya kerana maksiat yang telah dia buat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah kita bersama-sama bermuhasabah diri. Ingat, kadang-kadang kita mungkin komplain, kenapa aku tak dapat kerja ni? Aku dah mohon banyak kerja tapi tak pernah fikir. Muhasabah diri. Apakah dosaku yang telah aku buat selama ini sehingga menyebabkan aku sukar mendapat pekerjaan? Jadi ada banyak lagi aspek-aspek. Kenapa aku sentiasa sakit? Pernah tak kita fikir itu adalah disebabkan dosa kita? Mungkin kita berpuasa mendapat pahala 1 tahun seperti puasa 6 Syawal, tapi kita kena ingat juga, adakah dosa-dosa sebelum ini telah kita bertaubat? Adakah kita ini maksud daripada berbuat dosa pada masa akan datang? Jadi wallahu a'lam bissawab, nantikan kesan maksiat yang ketiga akan datang.